Hai semua, jom kita singgah di kedai makan Ayah Din di antara Port Lepak dan juga destinasi persinggahan mat-mat motor dan juga bikers. Lokasinya terletak di lorong belakang nombor 18 Jalan Chong Aping, Taman Bandar, Tanjung Malim, Perak. Trademark untuk mencari lokasinya ialah di belakang bangunan Telekom. Sepanjang lorong ada pelbagai lukisan dinding jalanan yang memaparkan pelbagai kreativiti ilham yang mana menjadi daya tarikan pengunjung untuk bergambar dan juga bersuah foto. Ada pelbagai menu minuman yang disediakan dan juga ada pelbagai menu makanan yang menarik, di antaranya cita rasa Hakka. Jadi pelbagai jenis mie dan juga pelbagai jenis nasi goreng. Dan kalau kita perhatikan, di antara menu yang menarik minat para bikers ialah mie wantan kicap. Yang berkesempatan, bolehlah kita lepak bersama dengan biker-bikers yang menjadi tumpuan bertempat di Tanjung Malim, Perak ini.